Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam pukul 7, salam pukul 8. Setelah sekian lama aku tak pi ayam terjun mana-mana ayam terjun pun. Jadi aku terdetik dan aku decide untuk aku melangkah dan memijak kaki aku ke ayam terjun Ayam terjun mana aku nak pi Ayam terjun Seri Perigi kat Yan. Dulu aku dah pergi dah sekali. Aku dah buat dah video ayam terjun Seri Perigi tu sekali. Hari tu aku pergi beberapa bulan lepas tau. Korang boleh cek tengok video aku yang lepas. Untuk kali ni disebabkan cuaca sekarang ni bukannya menentu sangat pun, aku pun serius ke aku nak pergi ayam terjun ni. Takut jadi kepala ayam ke apa kan. Aku rasa aku main-main kot bawah-bawah tu kot. Bawah tu pun ada spot-spot lawa ke, tapi tak selawa atas. Aku kat Pendang ni. Aku nak pergi Yan ni jauh juga. Gunung Jerai pun nampak kecil lagi. Jauh lagi tu. A few moments later. Lebuh Raya lah start kalau aku nak lihat Lebuh Raya je. Cepat sikit. Depan ni pun Lebuh Raya. Tak apalah, aku lalu jalan biasa lah. Jalan kampung-kampung. Ada feel sikit. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Sampai pun dekat Yan. Sekarang aku nak kena ingat balik mana jalan masuk ni. Straight ikut Hazia Butik ni. Hazia ni pun nak pergi ayam terjun kot. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud. Macam tak ada orang makin aku jalan makin tak ada orang. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts run. Adalah sepong kereta. Cari parking dulu Adik, seorang je ke adik? Mana saya tak buat apa-apa hilang semua stres aku. Sejuk tadi bukan main panas lagi kat luar. Kepada sesiapa yang tak pernah hiking sini, yang nak try rabat ayam terjun sampai atas tu kan, atas sana tu, aku tunjuk lah. Dia punya track dia tang ni, sebelah tong sampah ni. Tang ni je naik. Dan track dia memang sangat-sangat simple lah, beginner gila. Macam video sebelum ni, video Seri Perigi aku dah buat ni, aku naik ikut tu lah. Aku naik ikut track tu lah, sampai atas tu. Tapi kali ni aku malas nak naik. Aku nak explore kat bawah ni kan. Tengok bawah ni pun macam banyak benda kot kita boleh buat. Let's go. Ini kedai ke warung ke apa aku tak tahulah. Tapi sana ada jambatan .
Tapi macam aduh. Aku nak try seberang ke sana. Jalan apa? Macam ada trek jalan kaki. Pasal jambatan sana tu macam tak kukuh aku tengok. Tak berani aku. Dah tu seberang kat batu-batu ni. Ni aku nak kena tengok-tengok obat licin ni. Later. Tengok sini ada apa. Sejuk nak mampus. Aku dah lah baru lepas jogging tau. Aku pakai baju jogging dengan jaket dekat luar kan. Tak berpeluh langsung. Jambatan ni aku nak naik ni tapi tengah-tengah tu sengit semacam. Kondisi macam ni memang tak lah aku nak naik. Sini tak ada apa. Kita balik lah. Ni lah. Ni kalau campsite ni, campsite buat tang ni kan, makan-makan Maggi ngam ni. So, aku nak balik nak buat apa lagi? Experience Kedah. Tengok, dia pun kata experience Kedah. Maknanya main-main Kedah ni explore macam-macam. Explore kat tempat-tempat yang macam ni. Jangan expect Kedah tu nak kena sama macam kat ni, kat KL. Kedah ni natural punya tempat. Tempat-tempat healing macam ni lah. Panas lah pula. Tadi bukan main sejuk lagi. Okay good, aku rasa video aku sampai setakat ni lah video aku. Jangan lupa untuk menekan suka dan menekan melanggan. Bukan melanggan lah, subscribe lah. Saya yang tak faham pula kan. Saya yang tak subscribe pula ni. Okay, ciao dulu. Assalamualaikum.